Jangan main nasi tu. Makan. Kat sekolah kena marah. Kat rumah pun kena marah. Ha? Siapa marah cucu Opah? Cakap. Itu besar apa? Dia garang. Terus, kita orang kena denda. Mesti kau berdua ada buat salah kan? Ha-ha. Apa yang cucu Opah dah buat? Tak buat apa-apa pun, Opah. Dia tengok je kasut kita orang. Dia terus. Lepas tu, bila dia tengok je kuku, Ish, kotornya. macam tu lah kita orang kena ketuk. Sakit, Opah. Memang patut pun. Pergi basuh tangan sampai bersih. Lepas tu, basuh kasut.